Matematik tahun 1 muka surat 22. Selesaikan aktiviti 1. Kita kena tambahkan soalan A. Dekat sini 30 sen untuk pemadam, pensel 35 sen. Jadi kita tambahkan 30 sen tambah 35 sen, kita akan dapat 0 tambah 5, 5. 3 tambah 3, 6. Jadi 65 sen. Mudah je kan? Kita just tambah macam biasa je. Soalan B. Sampul surat 20 sen. Stamp 50 sen. Jadi 20 sen tambah 50 sen sama dengan 0 tambah 0, 0. 2 tambah 5, 7. Jadi 70 sen. Kita just tambah je. Okey, soalan C. 80 sen tambah 5 sen. Jadi 80 sen tambah 5 sen sama dengan, jadi kita kena tambahkan dulu 0 tambah 5, 5. 8 ke bawah. Jadi jawapannya 85 sen. 0 tambah 5 kita akan dapat 5. 8 kita turun ke bawah. Jadi 85. Jadi jawapannya adalah 85 sen. Soalan D. 75 sen tambah 20 sen. 75 sen tambah 20 sen sama dengan 5 tambah 0. Kita akan dapat 5. 7 tambah 2. Kita akan dapat 9. Jadi jawapannya adalah 95 sen. Okey, soalan yang terakhir, soalan E. So, dekat sini ada abakus. Untuk bahagian kanan adalah untuk sen. Jadi, dekat sini ada 1, 10. Betul tak? 10. Bahagian ni bahagian puluh. So, dekat sini ada 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi 80 sen. So, kita kirakan 10 sen tambah 80 sen sama dengan 0 tambah 0, 0. 1 tambah 8, 9. Jadi jawapannya adalah 90 sen. Jawapannya. So, jawapan dekat sini adalah 90 sen. So, untuk abakus yang ni adalah salah. Okey, sebab dia kena naikkan satu lagi ke atas. Sepatutnya untuk jadi 9. Jadi jawapannya adalah yang ini 90 sen. Jadi ini adalah jawapannya.